Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam rahmat dan redha Allah buat kita seluruh keluarga dan dimudahkan kepahaman khususnya dalam ulang kaji yang bakal kita jalankan ini. Moga-moga dilancarkan perjalanan ulang kaji kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan sambungan ulang kaji berkaitan dengan bab darah wanita daripada kitab Untukmu Bidadari. Sambungan mengikut penandaan saya di sini pada muka surat 7 cetakan yang kita guna pakai. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya dulu, audio dan visual jelas tak? Alhamdulillah. Baik. Kita minta kerjasama daripada sahabat-sahabat sekalian supaya tumpukan dulu kepada ulang kaji kita. Jadi bila kita ada buka soalan nanti baru kita jalankan soal jawab lah, insya-Allah. Kerana benda ni dia membabitkan pengiraan dan sedikit kesulitan bagi sahabat-sahabat yang mungkin baru dalam mengenal, mendengar dan cuba memahami berkaitan dengan bab darah ini. Jadi kita harap dapat beri tumpuan dululah, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang hafizahullahu ta'ala, usia berlaku haid. Boleh tulis di situlah, usia paling awal haid. Boleh tulis di situ juga, usia paling awal haid. Boleh tulis usia paling awal sah kedatangan haid. Permulaan haid bagi wanita adalah seawal usia 9 tahun Hijriyah. Boleh tulis di sini, buat catatan.
Nah, secara umum tulis, secara umum perbahasan berkaitan agama pada waktu dan tempoh atau hari adalah dikira mengikut kiraan tahun Hijriyah. Tak? Ada gitu. Mudahlah kita tahu. Apa saja kiraan berkaitan dengan hukum agama pada sebutan hari, tahun, secara umum dia akan mengikut tahun Hijriyah. Maknanya, atau dia panggil bulan Qamariyah. Bukan Syamsiah. Kalau Syamsiah macam Masihi ni lah. Okey. Jadi permulaan haid bagi wanita adalah seawal usia 9 tahun Hijriah atau tidak cukup 16 hari darinya dari usia 9 tahun. Tidak cukup ni maknanya kurang dari 16 hari. Tu masuk di sini. Kurang 16 hari. Sebelum genap 9 tahun. Kurang 16 hari sebelum genap 9 tahun. Kita baca dulu. Jika seorang wanita mula mengeluarkan darah sebelum usia tersebut, sebelum usia 9 tahun, yakni kurang daripada 9 tahun, maka darah itu bukanlah darah haid, bahkan dinamakan darah fasad atau istihadah. Ada pendapat kata, kalau dia ni belum pernah haid, masih belum sampai usia waktu haid, itu keluar darah dan bukan dalam usia yang layak sah untuk dihukum sebagai haid, maka darah tu tak panggil istihadah lagi, dia panggil fasad, pasal dia belum pernah melalui haid sama sekali. Kalau dia dah pernah keluar darah, dah pernah ada haid, atau bersambung antara haid dengan istihadah, bukan bersambung, bercampur, maka dipanggil istihadah. Boleh dapat? Apabila seorang wanita mengeluarkan darah pada genap usia 9 tahun atau kurang daripadanya daripada 9 tahun itu sebanyak 16 hari 16 malam, maka darah tersebut ialah darah haid. Sah dikira sebagai darah haid. Cuba tengok nota kaki nombor 2 di bawah tu. Nota kaki yang nombor 2 kecil kat bawah. Kan? Dia tulis apa? Dalam keterangan tersebut memberi faham bahawa tempoh usia sah haid ialah kurang daripada 16 hari sebelum genap 9 tahun Hijriyah. Jika 16 hari dan ke atas sebelum genap 9 tahun Hijriyah tidak sah dikira sebagai haid kerana tempoh 16 hari dan ke atas merupakan tempoh yang cukup untuk sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Jika kurang daripada 16 hari sebelum genap 9 tahun Hijriah, maka sah dikira sebagai haid sekiranya menepati syarat haid. Baik, kita tengok lagi. Nanti kita hurailah.
Sekiranya keluar darah beberapa hari, sebahagiannya keluar sebelum usia haid dan sebahagiannya keluar selepas usia haid, usia sah haid. Maka darah yang keluar sebelum usia haid ialah darah istihadah, dan yang keluar selepas usia sah haid itu, usia awal haid itu adalah darah haid. Ya. Okey. Contoh seorang anak perempuan yang umurnya 20 hari lagi akan genap 9 tahun. Kemudian dia mengeluarkan darah 10 hari 10 malam. Maka darah 4 hari terawal adalah dan lebih sedikit itu adalah darah istihadah atau darah fasad. Boleh tulis atau darah fasad. Boleh tulis fasad. Dan darah yang 6 hari terakhir dan kurang sedikit itu adalah darah haid. Okey. Boleh dapat? Cuba kita tengok contoh di sini. Graf di bawah tu. Tengok. Boleh nampak tak? Macam ni. Dalam graf tu, dia tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh nampak? Dekat sini cukup 9 tahun. Okey. Dia kata, perempuan ni, dia nak cukup 9 tahun 20 hari lagi. 20 hari lagi. 20 hari ke belakang. Kita tak main tarikh lagi. Kita main hari saja. 20 hari sebelum 9 tahun. 20 hari sebelum 9 tahun. Okey. Dekat sini, dia cukup 9 tahun. Okey. 20 hari lagi sebelum cukup 9 tahun, dia keluar darah berapa hari? 10 hari. 10 hari. 10 hari dia keluar. Okey. Kita kata tadi, yang sah untuk dihitung sebagai usia paling awal haid ialah 16 hari kurang sedikit sebelum 9 tahun. Maknanya kurang 16 hari. Kalau kira 16 hari, bermakna dia ada di sini. Start daripada sini. Ini waktu sah haid dia. 16 hari kurang sedikit. Kurang sedikit. Contoh dia lahir pada 1 Syawal. 1 Syawal. Maka ini hari ulang tahun kelahiran. Boleh dapat dulu tak? Bila ulang tahun kelahiran dia? 1 Syawal. 1 Syawal ini ulang tahun kelahiran yang ke-9.
Okey. Dia lahir pukul berapa? Dia lahir jam 8 pagi. Ni kena spesifik sikit lah. Boleh setakat ni? Maaf lah, kali ni saya slow je. Yang mana yang dah pandai, yang dah faham, yang dah tahu, kena sabar. Ambil peluang ini mungkin menjadi sebagai bantuan untuk kita nak guna jika kita nak kongsikan dengan orang lain pula. Mudah-mudahan dapat faham elok-elok. Dan kalau saya pula ada salah, senang untuk tegur, untuk beri balik tunjuk ajar. Boleh saya slow sikit kali ni. Sebab saya nak raikan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru first time nak belajar secara khusus berkaitan dengan asas darah wanita. Jadi, bila dia dah tahu, dia lahir 1 Syawal. Kalau ikut 1 Syawal yang akan datang ni, dia 9 tahun. Hijrah. Okey. Dia kena tahu dan dia mesti kena tahu lahir pukul berapa? 8 pagi. Maka, kalau kurang 16 hari sebelum 1 Syawal, 8 pagi, jatuh kepada berapa Ramadan sebelum Syawal? Ramadan. 30 Ramadan. 29 Ramadan. 28 Ramadan, 27 Ramadan, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Jadi 16 hari, kurang 16 hari tu bila? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau genap-genap 16 sebelum 1 Syawal, jatuh pada 15. 15 Ramadan. 15 Ramadan. Tapi kalau genap-genap 16 tak boleh. Dia mesti kurang sikit. Kurang sikit tu banyak mana? Kurang sikit lah. Dia lahir 8 pagi, tak boleh bermula 8 pagi di sini. Kerana kalau 8 ke 8 pagi, dia cukup-cukup 16. Maka sah yang dikatakan kurang 16 tu ialah yang sahnya jika keluar darah tu, jika mula darah jam 8.01 pagi. Kerana dia akan kurang seminit. Kuranglah daripada 16 hari. Boleh tak dikatakan 16 hari genap kalau 8.1 minit? Tak boleh. Kerana dia kurang seminit. Kuranglah tu. Jadi, kalau dia keluar darah bermula daripada 10 Ramadan, sampai dia keluar darah 10 Ramadan sampai 20 Ramadan. Jadi darah yang boleh dihukumkan sebagai haid bermula daripada 15 Ramadan jam 8.01 pagi. Itu maksud dia. Kerana jam 8.01 pagi ni lah waktu sah haid yang katakan kurang 16 hari sebelum cukup 9 tahun. Dia yang awal ni daripada 10 ni sampai 15, 8 pagi, semuanya panggil fasad. Atau istihadah. Itu yang disebut contoh di sini. Contoh dalam buku. Dia kata perempuan ni 20 hari lagi nak genap 9 tahun. Dia keluar 10 hari daripada 20 hari sebelum cukup 9 tahun. Keluar 10 hari.
Sedangkan yang sahnya daripada bila. Nah, jadi daripada 10 hari, 10 hari yang keluar darah tu, 4 hari tu tolak, tak pakai, jadi fasad. Jadi haid dia cuma jadi 6 hari saja. Cara ringkas umum. Jelas. Ini yang dimasukkan usia awal haid. Usia awal sah dikatakan haid mestilah paling cepat kurang 16 hari sebelum cukup Alhamdulillah 9 tahun Hijriyah. Jelas dulu? Jelas? Siapa yang pening-pening, tak apa nampak? Saya rasa orang-orang lama yang dah pernah mengaji banyak kali, banyak tempat, banyak guru, saya rasa benda ni bukan satu isu besar lah. Baik, sekarang saya buka peluang untuk nak komen, respon. Bukan tanya, respon je. Boleh tak? Ramai juga ni, Alhamdulillah, yang sedang mengikuti live ni. Saja-sajalah nak tanya, adakah yang baru pertama kali duduk dengar berkaitan dengan darah secara khusus macam ni? Saja aja. Jangan malu, tak ada malu benda ni bukannya. Ni semua orang pernah melalui fasa pertama dalam mempelajari. Jadi tahniah lah kepada orang yang baru pertama kali dengar tu, kerana Allah pilih untuk dengar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Dan kita yang mana-mana yang dah biasa dengar, yang dah faham, yang dah tahu, saling mendoakanlah. Kan? Saling mendoakan. Baik, yang mana memberi salam tu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, habis? Jelas setakat ni? Okey, saya nak sambung lagi. Jadi, kena faham kata usia awal haid seawal kurang 16 hari sebelum cukup umur 9 tahun Hijriah, dan mesti kena tahu kiraan bergantung kepada jam berapa kelahiran dia, sebab dia memainkan peranan untuk kiraan kurang 16 hari tu. Seminit pun kurang juga. Kira berapa hari lagi nak cukup 9 tahun ni? 15 hari 3 jam. Kurang lah tu. Berapa hari lagi nak cukup 9 tahun ni? 15 hari 23 jam. Kira kurang lah tu. Kurang 16 hari lah tu. Yang tak boleh genap-genap 16 hari. Berapa hari lagi nak cukup 9 tahun? Genap-genap 16 hari lagi. Pasal sekarang ni pukul 8 pagi. Lahir hari tu pun 8 pagi. Kalau kira daripada 8 pagi hari ni nak sampai kepada 8 pagi. Tarikh hari lahir genap-genap 16 hari ni. Tak boleh. Betul bila yang boleh? 8.101 pagi. Kurang seminit. Kurang seminit tu kurang lah tu. Kurang 16 hari. Bukan kurang seminit. Minit semata-mata. Okey. Alhamdulillah. Yang mana masih terus mengikuti, Alhamdulillah. Okey, sekarang selesai.
Jelas? Habis. Boleh faham? Bermakna, kalau dia nak cukup 9 tahun, sini 9 tahun. Nah, kalau dikira ke belakang, berapa hari lagi nak cukup 9 tahun? 15 hari. Nah, 14 hari. 13 hari. 12 hari. 10 hari. Kalau 15 hari lagi nak cukup 9 tahun, memang sah sangatlah untuk dikira sebagai usia paling awal haid. Yang kita nak bincang ni, kalau duduk di dalam 16 hari. 16 hari. Kalau 16 hari tepat, tak sah lagi haid. Tak sah lagi haid. Kalau 15 hari, 23 jam sebelum cukup 9 tahun, sah haid. Sah haid. Sah pula, mesti dah ingat satu benda besar yang kita belum bincang lagi. Sah haid ni jika menepati syarat haid. Syarat haid yang lain lah. Tempoh, masa yang kita akan bincang nanti, minimal 24 jam sehari semalam, ataupun maksimal tak lebih 15 hari 15 malam. Ni syarat juga. Kalau takat dia ni nak cukup umur 9 tahun, 15 hari lagi keluar darah. Keluar darah banyak mana? 2 jam saja keluar darah. Lepas tu tak keluar dah. Mana boleh hukum haid lagi? Saya tak cukup syarat minimal. Dia ada syarat lagi pula. Kita nak cerita ni usia tu yang boleh dihukum kalau darah tu keluar. Ni nak hukum apa? Jelas tak lagi? Bukan semata-mata tengok hari cukup tak cukup tu nak kira sah. Tengok pula tempoh. Kalau 2 jam saja keluar, lepas tu tak keluar-keluar dah sampai hari lahir dia, tak boleh panggil darah tu darah haid juga, pasal dia ada syarat lain pula. Jelas? Tapi kalau dia kata, anak saya ni, takkan saya pula kan? Ada yang boleh kategorikan sebagai saya kat dalam ni. Kata saya nak cukup 9 tahun dah. Bila? Adalah dalam 12 hari lagi. 12 hari lagi. Ada dalam ni saya yang boleh pakai perkataan saya nak cukup 9 tahun ada. Nak tengok. Kalau ada, ambil alamat dia. Nak bagi hadiah. Kalau ada yang dalam ni, termasuk dalam tajuk yang kita bincang, memang dia sungguh nak cukup 9 tahun lagi 12 hari ke, dari 2 minggu ke, tulis alamat, nak hantar hadiah. Dia kata saya ni lagi 12 hari nak cukup 9 tahun. Kalau 12 hari lagi nak cukup 9 tahun, sah tak untuk usia awal haid? Usia tu, dari sudut usia. 12 hari lagi sebelum cukup 9 tahun, dari sudut usia tu, sah tak? Tuan jawab dulu tengok. Kalau 12 hari sebelum 9 tahun, dari sudut usia, adakah sah? 12 hari sebelum 9 tahun. Ada tak? Boleh faham tak? Kalau dia kata 12 hari lagi sebelum 9 tahun, usia tu sah tak? Sah. Usia tu sah untuk dikira sebagai usia awal haid. Bukan sah haid lagi. Tak cerita pun keluar darah ke tak. Cerita tanya ni je. Sah. Okey, sah. Kemudian dia pun keluar darah.
keluar darah berapa hari? Tak ada berapa hari dia kata. Berapa lama? Keluar darah 3 jam je. 8 pagi sampai 11 pagi. Maka nak dikatakan darah haid boleh tak? Tak boleh lah. Pasal apa? Pasal ada syarat lagi nanti yang kita akan baca di ke depan tu. Nak? Ada? Syarat pula. Bila darah tu keluar, nak tengok pula syarat kepada darah tu sendiri. Dapat tak minima 24 jam atau sehari semalam? Adakah dia tidak melebihi maksimal 15 hari 15 malam? Sekarang, soalan contoh yang kita buat, walaupun usianya sah untuk dihukum sebagai haid jika keluar darah, tapi darah yang keluar tu pula, diri darah tu sendiri tak cukup syarat. Jadi, tak boleh dihukum haid juga. Boleh faham tak? Faham? Tak apa, kita pelan-pelan je hari ni. Banyak mana yang dapat, itulah yang kita bincang. Boleh dapat? Boleh faham? Sekarang kita cerita tempoh yang layak dan sah untuk dihukum sebagai haid jika keluar darah yang menepati syarat-syarat haid pula. Kita tak bincang lagi macam mana dia tu boleh jadi haid. Kita bincang usia tu dulu. Boleh? Dapat? Alhamdulillah. Okey. Habis. Boleh dapat dulu? Usia tu. Dia tengok muka surat 8. Habislah tu. Tempoh haid dan suci. Kita tengok tempoh haid dulu. Kalau sempat tempoh suci, kita pergi tempoh suci. Kalau tak sempat, kita cerita tempoh haid saja dulu. 8.30 dah ni. Saya tak boleh nak lama-lama sangat. So, kita start pukul 8. Boleh ya? Tu. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Dipanggil minima haid. Sama ada keluar darah yang 24 jam tu, sekurang-kurang darah tadi tu, keluar dia tu terus menerus atau terputus-putus dalam 15 hari 15 malam. Jadi tulis, buat tanda 15 hari 5 malam di sini ialah maksima haid. Maksima haid. Maknanya sebanyak-banyak haid lah. Jadi sekurang-kurang haid sehari semalam atau 24 jam. Apa beza sehari semalam atau 24 jam? Tulis. Minima haid 24 jam atau sehari semalam. Maksima haid 15 hari 15 malam. Okey. Apa beza 24 jam dengan sehari semalam? Untuk faham di sini, 24 jam dan sehari semalam dalam bicaraan haid ni dia tak sama lah. Tak sama tu maksud dia macam mana? Maksud sehari semalam yang dikatakan sehari semalam, yang dikatakan sehari semalam itu ialah kalau dia keluar pada 1 hari bulan 8 jam 8 pagi
Lepas tu, bila dia buat semakan, dia cek faras dia, setiap kali dia cek, setiap kali dia semak atau tengok mendapati ada tanda atau kelihatan darah. Contoh, setiap kali masuk waktu solat, dia keluar jam 8 pagi. Dan lagi pukul 1.30 petang, Zuhur, dia pergi toilet, dia tengok ada darah. Ada ni biasanya tengok pada tuala wanita lah, ataupun pad kan. Bila masuk je Zuhur, dia pergi tandas, dia tengok dekat tuala wanita dia, kat pad dia, ada lagi darah. Nah, di sini kita kena ambil perhatian satu. Nah, pentingnya kita kena pastikan ada tak ada darah ni, bukan ada atau tiada ni, bukan bergantung kepada pad. Ni penting. Baik, kita sambung baca sikit dulu. Nah, tempoh paling sedikit bagi haid sama ada darah itu terputus-putus atau bersambung ialah sehari dan semalam. Nah, iaitu jumlah keduanya secara bersambung, iaitu 24 jam. Maka apa yang kurang daripada itu bukan haid. Berbeza dengan apa yang mencapai qadar tersebut sama ada secara bersambung atau terpisah, maka ia dikira haid. Macam kita kata tadi lah, kalau minimal 24 jam, maksimal 15 hari 15 malam. Nanti kita hurai yang ni. Kita nak bahas bawah sikit. Tengok muka surat 8 tu. Yang dimaksudkan dengan keluar terus-menerus adalah sekiranya dimasukkan kapas ke dalam faraj, masih terdapat sedikit kesan basahan darah. Kesan basahan darah ni tulis tanda terdapatnya darah. Walaupun darah tidak keluar ke bahagian yang wajib dibasuh ketika istinja. Maknanya, nak pastikan darah tu ada ataupun tidak, bukanlah bergantung kepada tuala wanita. Nah, dia bergantung kepada semakan. Baik, sambung lagi. Dalam kotak merah dekat muka surat 8 tu, bobit ataupun tanda yang dikatakan berhenti darah. Pertama, apa tanda kata darah itu telah berhenti? Pertama, dia kata kering. Nah, kering ni maknanya tiada kelihatan tanda darah sama sekali. Tulis. Kering ni maknanya tidak ada tanda darah sama sekali. Yang kedua, basah jernih. Juga tidak ada tanda darah. Yang ketiga, tanda yang kata dah berhenti darah, basah seperti hingus cair. Juga tidak ada tanda darah. Yang keempat, keputihan. Yang ni putih yang macam kepala santan. Baik. Yang ni kita hurai juga. Apabila seorang itu nak memastikan darah dia berhenti atau kering, dia kena buat semakan. Nah, dengan memasukkan kapas. Atau kain perca. Atau sekarang yang paling mudah guna cotton bud lah. Nah, macam mana dia nak cek?
ada pendapat mengatakan masukkan kain perca ataupun cotton bud tu kan, masukkan kain perca atau cotton bud tu sekira-kira seruas jari lah, atau lebih sikit lah. Kan? Okey. Masukkan dan lalukan ke dinding faras. Dan cotton bud. Cotton bud ni putih kan? Okey. Masukkan, lalukan ke dinding faras. Sekira-kira satu ruas jari macam tu kan. Panjang tu kan. Dia masuk, dia lalu di dinding faras tu. Lalu ke dinding faras. Lalu dinding faras, tengok. Tadi putih. Tak ada apa-apa. Bila keluar balik, masih putih tak lagi? Putih lagi. Walaupun dia basah, nampak basah, tapi putih lagi. Atau keluar kering juga. Kan? Ataupun semakin putih, macam ada santan. Itu tanda dah tak ada darah lah. Okey. Jadi, bila dia nak pastikan darah dia dah kering ataupun tidak, pertama dia boleh buat, dia kena buat semakan dengan cara memasukkan kain perca ataupun putik kapas lah, sekarang senang pakai cotton bud. Okey. Macam mana? Dia masukkan sekira-kira seruas jari. Ambil cotton bud tu, lebih kurang seruas jari, masukkan ke dinding faras. Bila dia masuk, dia lalukan di dinding faras tu. Lalukan. Maaflah saya nak cerita contoh lah. Lalukan dinding faras. Bila dia bawa keluar, kalau masih putih, tak ada tanda-tanda apa, maknanya dia dah kering dah, berhenti darah lah tu. Atau masuk, keluar balik, basah macam kena air paip tu. Kan? Kering juga. Ataupun keluar-keluar makin putih, macam kena santan. Kira kering dah tu. Jelas dah dulu. Tapi, kalau dia masuk putih, lalu kat dinding faras, bila bawa keluar balik, ada tanda merah. Nampak tanda merah tu. Ada calik merah sikit. Mana tak kering lagi lah. Belum berhenti lagi darah tu. Atau dia masukkan kapas daripada putih, dia keluar balik, tengok ada macam hitam-hitam sikit. Juga dikira sebagai belum berhenti darah. Jelas tak dulu? Jelas tak? Sebab tu kita kata tak boleh bergantung kepada pad. Sebab kemungkinan darah yang ada pada pad itu, darah yang, kita buat contoh sini kan, dia keluar 1 hari bulan 8 jam 8 pagi. Pada waktu zuhur, dia cek. Dia pergi toilet, dia cek. Bila dia cek, dia tengok dekat tuala wanita dia ada darah.
dia kena pastikan darah yang ada pada pad itu betul darah yang masih keluar daripada faraj dia. Nah, cara dia kena cek macam tadi lah. Supaya apa? Supaya dia memastikan bahawa darah memang betul-betul masih keluar. Nah, sebab apa? Sebab mungkin tuala wanita yang dia nampak ada darah tadi tu, darah yang pukul 12 tengah hari. Darah yang pukul 10 pagi. Pasal dia tak cek lagi daripada tadi. Nah, mungkin darah tu berhenti last tadi pukul 1 petang. Memanglah dekat pad ada darah. Maka bila dia bergantung pada pad saja, rupanya darah aku dah berhenti dah. Masih ada lagi. Tapi rupanya darah tu darah pukul 12, pukul 10, pukul 1. Dia cek pukul 1.30. Jelas tak dulu? Ini tak boleh bergantung pada pad. Maka bila dia tengok darah masih ada, tapi kalau cek sebenarnya dah tak ada. Wajiblah dia semayang tu. Tapi kalau kita cerita ada, dekat pad pun ada, dia buat semakan dekat cotton bud, dekat kain dia pun ada, betul lah darah tu masih ada. Jelas? Takat ni jelas dulu tak? Yang katakan tanda yang darah tu dah berhenti, tak boleh bergantung pada pad. Ataupun kalau dia tengok, kalau dia tengok dekat pad tak ada, dah berhenti dah darah. Kena cek juga, takut darah tu keluar sikit-sikit halu-halu je, macam peluh-peluh halu je, tak sempat. Tak sempat kena di pad, dia kering di dalam. Tak sempat kena di pad, dia kering di dalam. Tak sempat kena pad, dia kering di dalam. Jadi, dia keluar sikit sangat. Jadi, tengok pad tak ada. Rupanya di dalam masih keluar. Itu pun kena ambil perhatian juga. Jelas tak dulu? Jelas tak dulu? Jadi nak kata dah berhenti ataupun tak berhenti lagi, takat ni jelas tak? Yang dimasukkan jangan bergantung pada pad, jelas tak? Jelas tak? Okey, sekarang jelas. Kita kembali kepada yang dimasukkan sehari semalam tu macam mana? Pasal nak bezakan dengan 24 jam. Sehari semalam ni, macam kes ni lah, dia mula keluar 1.8 jam 8 pagi. Apabila masuk waktu Zuhur, dia cek ada. Cek macam kita beritahu tadi lah. Dekat pad pun ada, dekat putih kapas pun ada. Okey, Zuhur ada. Lepas tu dia tukar pad, dia tak tengok dah sampai asar pula. Dia tak ada lah ketetapan khusus mesti kena cek berapa jam sekali, berapa minit sekali, ataupun mesti kena cek pada waktu Zuhur. Tak ada pun ketetapan secara khusus tu, tak ada. Tapi kita sebut di sini ialah pasal nak meraihkan waktu solat, nak tahu sama ada dia ni wajib solat ke tak wajib solat. Memang dia tahu dia keluar darah, tapi dialah kena ambil kepentingan atas ibadah yang dia tanggung, adakah jadi wajib ataupun tidak. Maka disarankan seeloknya ceklah pada setiap kali waktu solat. Jadi bila masuk Zuhur, dia cek ada di pad, ada di faraj. Maka dikira ada darah lagi. Tadi keluar jam 8 pagi. Asar pula dia buat lagi cek. Ada lagi, mengikut kaedah yang kita bagi tahu tadi dah, ringkas dah ni. Lepas tu Maghrib ada lagi, mengikut kaedah yang kita bagi tahu cek tadi. Pad pun ada, di dinding faraj pun ada. Isyak cek, ada, mengikut kaedah tu jugalah. Ada. Subuh cek, ada. Mana setiap kali dia cek nak ada darah tu, maka
Bila sampai 8 pagi esok, 2/8, dia cek lagi. Ada. Mengikut kaedah yang kita bagi tahu. Maka inilah dikira sehari semalam. Keluar secara terus. Bukan bermaksud keluar secara terus tu kena memastikan sentiasa tengok darah tu, bukan. Tak ada lah teruk sampai macam tu. Setiap kali cek ada. Dengan kaedah yang kita bagi tahu tadi kan. Ada. Maka dipanggil sehari semalam. Maka masa dia cek ada darah setiap waktu solat ni, dia tak boleh solat lah. Tak boleh solat lah. Bila sampai 8 pagi esok memang betul ada. Tak, yang dia tak solat semalam tu memang betul dia tak boleh solat lah. Tak ada apa-apa. Ni nak cerita sehari semalam tu macam mana masuk dia. Jelas tak dulu? Faham tak lagi sehari semalam ni? Faham ataupun tidak? Bila kita kata sehari semalam dalam bab haid tu maksud dia apa? Jelas ke tidak? Maksudnya darah tu berterusan. Masuk berterusan tu setiap kali cek ada darah. Jelas tak dulu? Kalau jelas, faham, saya minta tolong tulis itu. Faham sehari semalam. Tulis. Kalau tidak tulis faham apa yang faham pun tak tahu. Kalau faham, tulis itu faham sehari semalam. Kalau tulis lain tu mana tak faham pula perintah. Tulis faham sehari semalam tu mana dia faham betul ya tu. Kalau tulis faham saja, mana tak faham lah tu. Orang suruh tulis faham sehari semalam. Dia tulis faham saja, mana tak faham lah tu. Baru betul. Kalau tulis faham saja, mana dia tak faham. Orang suruh tulis faham sehari semalam. Okey. Alhamdulillah. Sekarang kita nak ubah pula kepada 24 jam. Yang dimasukkan 24 jam pula macam mana? Yang dimasukkan 24 jam ni, kalau darah yang keluar itu, daripada hari pertama, dia cuma dapat, hari pertama dia dapat 2 jam. 2 jam. Hari kedua, 2 jam. Hari ketiga, 3 jam. Hari keempat, 4 jam. Hari kelima, 3 jam balik. Hari keenam, 4 jam pula. Hari ketujuh, 5 jam. Cik Salwa, K. Farid. Kuat tu saya kata dengar dulu lah. Jangan aju soalan lagi. Sekarang kita sedang bincang lah ni. Selesai nanti silap-silap dah dapat jawapan. Tak perlu tanya dah. Sabar Ustaz. Nanti kita buka soalan baru kita tanya. Sekarang ni kita tengah hurai ni, barangkali soalan yang ditanya tu ada dalam jawapan ni. Jelas tak? Sekarang kita cerita sehari semalam. Sekarang kita nak cerita 24 jam lah. Cik Salwa, tunggu Ustaz . Tengok sini pula. Yang dimasukkan 24 jam ni apa pula? Yang dimasukkan 24 jam ni ialah darah tu keluar putus-putus. Apa maksud putus-putus? Apabila dia cek, tak ada. Dia keluar jam 8 pagi. 1/8, 8 pagi. Nak? 1/8, 8 pagi. Dia keluar. Lepas tu, bila waktu zuhur masuk 1:30 pagi, 1:30 pagi pula dah, 1:30 petang, dia cek, tak ada. Dengan kaedah yang kita dah sebut tadi lah. Tak ada. Dekat pad dia tengok ada. Tapi bila dia cek kafaras, tak ada. Bermakna dah berhentilah. Mungkin darah yang dekat pad tu, darah yang pukul 1, betul-betul 1:30 tadi lah berhenti, tiba-tiba dia cek pula, tak ada dah. Boleh jadi juga kan. Ataupun pukul 1 tadi.
Kita anggapkan darah yang keluar itu daripada 8 pagi sampai 1.30 je lah. Berapa jam daripada 8 pagi sampai 1.30? Nah, kalau 8 pagi sampai 1.30 berapa jam? Nah, 8 pagi sampai 1.30 petang. Berapa jam? Nah, 5 jam. 5 jam 30 minit. Ni Zuhur ni. 5 jam 30 minit. Lepas tu dia cek tak ada. Bila tak ada, maka wajib solat Zuhur. Wajib solat Zuhur. Pasal apa wajib solat Zuhur? Kerana tiada halangan. Dia panggil manik. Panggil manik. Darah haid ni yang keluar daripada farah ni dia panggil manik, salah satu dia manik ataupun halangan. Cuba tengok dekat muka surat. Nah. ...94. Lambat dah lagi. 2029 lah kot. Ni baru 2026. Sekali baca 2 muka surat, sekali baca 2 muka surat, mungkin muka surat 94 ni 2028 kot. Ni manik dia tulis. Apa dia manik ni? Halangan. Nanti dalam ni ada kat depan tu. Jelas tak? Antara halangan dia haid ni, nampak? Haid. Bila datang haid, maka ada halangan untuk solat. Ada halangan. Nanti lah bab tu. Sekarang kita urus kat sini dulu. Okey. Bila dia cek, pada jam 1.30 petang, darah dah tak ada. Bila tak ada, dikira 8 pagi sampai 1.30 ni 5 jam 30 minit. Dan dia sudah tidak ada lagi halangan. Maka bila tidak ada halangan, wajiblah dia solat. Jelas? Bila dia wajib solat, masa dia nak solat, adakah dia wajib mandi? Wajib mandi hadas tak? Wajib mandi hadas? Tak wajib. Pasal apa tak wajib? Kerana belum dapat minima. Minima kan 24 jam atau sehari semalam. Sekarang dia baru dapat berapa jam? 5 jam 30 minit. Belum dapat minima lagi. Bila dapat minima, wajiblah dia solat. Tapi tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Cuma dia kena ingatlah, dia dah ada 5 jam 30 minit. Lepas tu saya lagi, asar pula. 4.30 petang. Dia tengok ada pula darah. Bila ada darah, asal tak boleh solat lah, pasal ada halangan. Ada halangan. Ada pula asar. Asar ni pula keluar sampai mana? Maghrib. Maghrib 7.30 malam. Tengok tiada darah. Tengok kaedah yang kita beritahu lah. Tiada darah. Bila tiada darah, ada halangan tak? Tak ada halangan. 4.30 sampai 7.30 ni dapat berapa jam? 3 jam. 3 jam. Tambah dengan awal tadi 5 jam 30 minit. Maghrib wajib solat tak? Pasal maghrib cek dah tak ada. Maghrib wajib solat. Wajib mandi tak? Tak wajib lagi. Pasal 3 jam campur 5 jam setengah baru 8 jam setengah. Belum dapat 24 jam lagi minima. Maghrib wajib solat. Asar kena qada balik. Pasal apa kena qada balik asar? Kerana pada waktu asar ni hukumnya belum dapat lagi sebagai haid kerana belum dapat 24 jam. Baru dapat 5 jam 30 minit. Jelas tak? Betul lagi isyak pula. Tengok-tengok isyak ada. Boleh solat tak isyak? Tak boleh lah pasal ada halangan.
Ni dipanggil putus-putus. Betul? Subuh tiada. Subuh kena solat. Daripada Isyak pukul 8 30 malam sampai subuh 6 pagi, dapat berapa jam pula? Lihat mudah-mudah ni. Berapa? 10 jam 30 minit. Bukan, 9 jam 30 minit. Nah, 9 jam 30 minit. Tambah 3 jam semalam, tambah 5 jam 30 minit. Berapa jam dah? Berapa jam? 18 jam baru. Kena mandi tak nak solat subuh? Tak payah lagi, belum cukup 24 jam. Nah, begitulah seterusnya. Kalau darah tu putus-putus, ni yang dimasukkan 24 jam. Jelas tak? Mana Cik Salwa tadi? Dapat tak? Tadi siapa yang tanya tadi? Cik Salwa lah kot. Cik Salwa? Dapat tak? Soalan anda? Jadi, bila kita kata 24 jam, dia kena kira lah. Kan maksima 15 hari. Ini 15 ni maksima. Tempoh maksima. Okey. Kalau hari pertama, dia keluar 3 jam. Hari kedua, 4 jam. Hari ketiga, 3 jam. Hari keempat, 5 jam. Hari kelima, 4 jam. Hari keenam, 3 jam. Campur lah. Dia kena ingat lah. Dia kena alert lah. Hari pertama, dia mula keluar haid tadi. Berapa hari bulan? 1,8. Sebab tu wanita yang bila kedatang, mula je datang darah, dia kena set terus. Aku punya tempoh maksimum ni boleh dapat sampai berapa? Kalau mula 1,8, last maksimum mesti 16,8. Kenapa 16,8? Kerana satu belum cukup sehari. 2,8 baru kira satu hari. Jelas? Maka kalau hari pertama, 3 jam. Hari kedua 4 jam. Dia kena kira. 3 jam campur 4 jam. Baru 7 jam. Dia tak payah mandi lagi. Ada waktu solat yang tak ada darah, kena solat. Kalau tadi ada yang kena qada balik. Ini. Hari ketiga 3 jam. Baru dapat 10 jam. 15 jam. 19 jam. 22 jam. Tak mandi lagi semua ni. Kalau keluar waktu tengah waktu solat, tak solat dulu. Lagi waktu solat seterusnya tengok tak ada pula. Solat yang tadi kena qada balik. Macam tu je lah berterusan. Hari ke-7 keluar lagi 3 jam. Dah jadi berapa jam? Ada 10, 15, 19, 22, 25. Habis je 3 jam ni, baru dia wajib mandi. Yang depan-depan ni berhenti 3 jam, 4 jam, tak mandi lagi. Pasal apa? Pasal belum cukup. Hari ke-7, keluar 3 jam, lepas berhenti yang 3 jam tu, wajib mandi lah. Pasal apa? Pasal yang depan-depan tadi tu, semua telah mencukupkan minima 24 jam. Jelas tak? Jelas tak? Jelas 24 jam? Kalau jelas 24 jam, tulis itu. Jelas 24 jam.
Okey. Soalan timbul pula. Kalau dia cukup 24 jam pada hari yang ketujuh. Okey. Pada hari ke-8 dia keluar lagi 3 jam. Habis je 3 jam ni, mandi lagi. Mandi hadas. Sebab apa mandi lagi? Pasal yang depan-depan ni dah haid. Keluar sikit pun masih dalam tempoh 15 hari. Masih dihukum sebagai haid. Hari ke-9 keluar lagi sejam je. Lepas sejam keluar tu, mandi lagi. Jelas? Begitulah seterusnya jika masih dalam tempoh 15 hari. Inilah asas dalam bicaraan darah pada mengira, mengetahui tentang minima dan maksima haid. Dapat? Itu yang ditulis di sini, muka surat 9, atas sekali. Sekiranya darah itu terputus-putus dalam masa 15 hari, 15 malam. Apabila dijumlahkan kesemuanya mencukupi 24 jam, maka itu adalah darah haid. Tengok contoh 4 di nota kaki bawah yang kita dah hurai. Dah hurai dah. Ni baru nak baca. Jadi, boleh tengok dalam ni ya. Nah, boleh tengok dalam ni. Nah, dekat nota kaki bawah tu. Nah, dia kata apa? Dalam contoh tu, dia buat hari pertama, kedua, tiga, keempat, keluar 4 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Adakah kena mandi wajib? Setiap kali berhenti darah, hari pertama, kedua, tiga, keempat tu, 4 jam, 3 jam, 3 jam. Tak kena mandi lagi, pasal tak cukup 24 jam. Hari 5, 6 memang tak ada. Memang tak ada terus, memang totally dia kena semayang puasa kalau bulan puasa. Hari ke-7, 8 keluar balik 4 jam, 3 jam. Cukup dah lagi 24 jam campur dengan hari pertama. Tak cukup lagi. Lepas berhenti tak payah mandi. Ada solat, kena solat. Hari ke-9 tak ada. Tak ada, tak apa. Memang solat puasa macam biasa. Kalau bulan puasa. 10, keluar 3 hari pula. Cukup dah 24 jam lagi. Kalau tak cukup, tak payah mandi lagi. Lepas berhenti darah. Hari ke-11, keluar sejam. Lepas sejam tu cukup dah 24 jam. Cukup. Bila cukup, semua tu dah jadi haid. Yang dia buat sepanjang hari pertama sampai hari ke-10 tu, semua batal. Puasa pun batal. Puasa wajib qada balik pada pendapat yang muktamad. Solat tak payah qada balik. Tu. Jelas tak? Boleh dapat? Boleh faham? Boleh faham? Setakat ni? Setakat yang kita bincang ni. Boleh faham InsyaAllah. Kita nak berhenti di sini dulu. Nanti kita sambung balik muka surat 9. Pada perenggan yang kedua, ada pun darah yang keluar kurang daripada 24 jam. Belum tanda. Kita sambung situ. Sejam lebih lah. Kena sabar lah, kena sabar lah. Saya dah bagi tahu lah, saya akan buat slow-slow je. Kalau nak laju, boleh lah laju. Sian kat orang yang baru nak dengar lah pula. Kan? Lepas tu saya tak berani lah nak tetapkan yuran ke apa ke. Niat mengajak gitu lah. Lagi kalau tetapkan yuran lagi, orang merasa dia ni lambatnya habis ni, banyak lah kena bayar yuran pula. Tak ada lah. Alhamdulillah ada rezeki, ada. Tak ada masalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara. Okey, habis. Selesai qada tu dulu. Okey. Ada soalan tak? Ni baru nak buka soalan. Tak payahlah tanya lagi. Tak ada apa pun lagi.
Okey, habis. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kita, pasangan kita, suami isteri, guru-guru kita, mertua kita, anak-anak kita, adik-beradik, kaum kerabat, sahabat-sahabat jiran, tetangga. Moga Allah ampunkan segala dosa. Moga Allah lindungi pelihara kita sekeluarga daripada segala kemudaratan zahir dan batin dunia dan akhirat. Moga Allah Subhanahu wa taala sihatkan tubuh badan kita, sembuhkan kesakitan kita dalam kebajikan, dalam keberkatan. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan zuriat keturunan kita anak-anak yang soleh solehah, beriman, bertakwa, bahagia, sejahtera, cemerlang dunia dan akhirat. Moga Allah mudah murah makmurkan rezeki kita dengan kekayaan, dalam keberkatan, dalam kebajikan. Moga Allah terus pimpin kita ke jalan kehambaan, dalam keimanan dan ketakwaan, dan dimudahkan kepahaman buat kita sekeluarga di dalam pelajaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu soalan ni pula. Perempuan datang darah pukul 2.30, masa tu tak solat zuhur lagi. Nanti dah suci, kena qada tak zuhur? Kena. Tu juga dalam perbahasan nanti zalal manik dengan ja'al manik. Ada. Cuma kita nak bahas sini 2.30 tu, zuhur 1.30, 2.30 baru keluar darah, tak sempat solat lagi. Daripada 1.30 ke 2.30 ada 1 jam. 1 jam tu kalau nak ikut-ikut, kalau orang yang nak berurusan dengan semayang, sempat tak? Ambil wudu, bersuci, pakai baju, pakai telekung, solat zuhur. Sempat kan? Sempat. Bila sempat, dia dikira menanggung hukum solat zuhur itu. Kecuali lah kalau zuhur masuk 1.30, 1.31 dia keluar darah, tak sempat solat zuhur lagi, dia tak tanggung hukum solat tu, zuhur tu. Mudah-mudah nanti kita huraikan secara terperinci dalam bab ni, manik ni, zalal manik. Zalal manik dengan ja'al manik ni nanti ni. Muka surat 94, 95, 96. Tu. Ada, tengok ni, putus haid. Datang haid pukul berapa, putus haid dah pukul berapa, insya-Allah. Tapi cara umum sahabat macam tu dululah. Boleh dapat? Putri apa tadi dah? Boleh faham? Jelas dulu? Apa yang tanya tadi tu? Soalan tadi? Faham ke tak tadi tu? Jelas? Ni Putri Nurul Hani. Boleh dapat? Okey. Habis ya? Wallahu ta'ala a'lam. Qadar tu dulu. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma. Mana ada soalan tadi mana? Ustaz, kiranya kita kira ikut bila kita tengok ada darah ya? Ya. Waktu kita tengok tu kita kira itu. Kalau tadi last check pukul 8 pagi, lepas tu kita check pula bila tak? 12 tengah hari. Daripada 8 pagi sampai 12 tengah hari tu lah kita kira jam tu. Anggapkan gitu je. Mudah-mudah. Kalau tidak jadi susah. Boleh? InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.